3 watak jahat dalam filem tapi disukai ramai. Nombor 3 paling diingati dan disukai. Pertama, The Joker. Tak kiralah siapa yang melakonkan watak ini, The Joker memang cukup ikonik. Kegilaan, kepintaran dan cara dia melihat dunia yang huru-hara buatkan dia sangat memukau. Dia bukan sekadar penjahat biasa, dia menjadi simbol kepada anarki kerana penolakan totalnya terhadap peraturan. Kedua, Loki. Adik tiri Thor ini merupakan satu watak yang kompleks. Di sebalik topeng dewa penipu, Loki mempunyai sisi rapuh dan sering menunjukkan emosi seperti kesedihan, kekecewaan dan kesepian. Ini menjadikan dia lebih manusiawi dan mudah untuk penonton bersimpati. Yang suka layan filem, sila hadirkan diri dan bagi tahu filem kegemaran anda. Terima kasih. Ketiga, Darth Vader. Suara garau, topeng ikonik dan kuasa Force yang menakutkan. Darth Vader adalah simbol kegelapan dalam galaksi Star Wars. Walaupun dia jahat, sejarahnya yang tragis sebagai Anakin Skywalker dan momen penebusan di akhir hayatnya buatkan dia jadi watak jahat yang paling diingati dan disukai ramai.